Motor NVAX ni datang masalah semput-semput bila bawa. Padahal kau tengok meter ni, motor ni mileage baru 23,000 baru lagi. Dah jadi masalah macam ni. So macam biasalah motor bila datang kita masuk bengkel, kita double stand and then kita buka. Benda pertama kalau kita sediakan bekas panah lah, bekas panah, bekas skru macam biasa. Jadi macam biasa kalau dah motor injection memang kita punya mesin FID lah kita buat keluar nak scan apa error code yang keluar. Kalau code keluar error code mudah kerja kita nak scan apa masalah motor ni. So motor ni motor NVAX yang baru. Motor NVAX yang baru ni special sikit. Tak macam NVAX yang lama, dia akan ada sistem Y connector. Ni kalau kau cocok ni, kau boleh connect phone korang dekat motor korang. So kau boleh tahulah segala detail bacaan minyak motor korang. Dia biasa akan cocok direct. Tapi biasanya orang tak pakai sebab apa? Orang kata kuat makan bateri. Macam owner ni dia cabut awal-awal lah, dia tak pakai lah. Jadi soket yang sama jugalah kita akan pakai untuk cocok mesin FID. So macam biasalah, kau dah cocok FID, sebenarnya aku nak lebih kepada nak check apa error yang keluar untuk motor ni. Untuk motor ni akan keluar crankshaft position error. Kalau dah crankshaft position error ni ada dua je kemungkinan. First, problem kat sensor CKP. Second, problem kat soket coil magnet korang. Dua tu sahaja. So macam biasalah. So belum pertama aku cabut coolant ni, aku cuma buangkan segala coolant kat radiator ni. So bila aku cabut cap ni, aku perasan kenapa coolant ni ada macam coolant bercampur dengan minyak hitam. Kau perasan dia macam ada Nescafe sikit. Tapi benda ni tak penting, tak teruk pun. Ini baru-baru lagi. So kita tengok as long coolant dia cantik, tak ada masalah. And then dalam radiator pun tak ada bercampur. Maksudnya okey lah. Maksudnya ni baru-baru lah. Aku mungkin ada sebelum owner pernah termasuk minyak pipe ke, aku tak tahu, air masak ke, air pipe ke, aku tak tahulah kan. So macam biasa kita cabut radiator, and then kita cabut cover radiator tu, kita nak cabut coil magnet dia. Benda ni aku tak tahu sebab sensor CKP ni dekat belakang coil magnet kedudukan dia. Tu bahagian kipas ni kau cabut elok-elok lah. Sensor CKP ni kalau problem biasanya dua je, tak rosak tak pun kotor. Biasanya kotor sahaja. Sensor CKP ni kalau problem motor korang jadi semput-semput, kadang-kadang motor tak boleh nak hidup. Tu problem sensor CKP. So benda pertama sebenarnya aku rajin sikit hari ni. Aku nak buat check sensor CKP dan aku akan cuci. So benda pertama kita dah buka magnet, and then kita buka coil magnet, and then sensor CKP ni ada dekat belakang kau punya coil magnet yang hitam benda ni. Ini kita panggil dia sensor CKP. So cara dia mudah je, kau buka sensor CKP ni, and then kau buka, kau cuci pakai kain, and then kau pasang balik macam biasa, and then kau cocok balik dia, kau start balik motor macam biasa. Kalau motor dah boleh hidup macam biasa, maksudnya sensor CKP tu je lah punca tak boleh nak baca. Biasanya kotor dekat bahagian situ, habuk-habuk dan macam-macam lagi. Tapi untuk kes motor ni, walaupun aku dah cuci saja CKP ni, tapi still sama motor tak boleh nak hidup. So bukan masalah sensor CKP ni. So macam biasa kita pergi ke bahagian soket coil magnet dia. So dah soket coil magnet simple je. Sebenarnya boleh je aku celah tangan aku kat belah dalam ni, dia tarik, tapi tangan aku besar sekarang ni, so aku tak lepas nak masuk. So aku cabut ke kepuk bahagian kanan motor ni, and aku kepak sikit. So kau akan jumpa soket coil magnet yang bahagian warna putih kat atas ni. Tapi kalau aku yang buka, aku terpaksa leceh sikit lah cara. Aku kena buka untuk aku kepak sikit. Ini soket coil magnet warna putih. So bila aku cabut soket coil magnet, ternyata soket coil magnet je lah punca terbakar. Ini level terbakar teruk. Biasanya kalau simptom macam ni, motor dah semput tak boleh hidup. Kadang-kadang motor langsung tak boleh nak hidup. So macam biasalah, dah tahu punca soket coil magnet punya masalah, owner persetuju untuk tukar coil magnet baru. So kita ambil coil magnet Vietnam. Kenapa coil magnet ori Vietnam ni? Sebab apa? Dia punya wire ni panjang. So kita dah tak pakai lah sambungan tengah ni. Kau nampak beza lah coil magnet lama dengan coil magnet baru. So wire dia memang panjang. Apa beza coil magnet Vietnam ni dengan yang baru original motor punya? Kalau untuk yang original Vietnam punya coil magnet ni, kita akan sambung direct ke ECU. Dah tak pakai soket perantaraan tengah-tengah yang selalu bahagian soketnya punca masuk air dan start terbakar dan macam-macam lagi kes. So bila kita sambung direct ke bahagian ECU, risiko untuk terbakar tu kurang. So dekat sini, cara nak pasang coil magnet yang baru ni simple je, kau pasang je and then kau buat dah laluan baru dia sama direct ke ECU. So ikat balik macam biasa, and then kemaskan kabel tight untuk laluan-laluan yang baru ni. So yang penting dia punya laluan tu tak berselerak lah, tak berselerak dan tak tertindih dengan bahagian kabel set dan lain-lain lagi. So settle. And then bila kita dah pasang, kita clip kabel tight apa yang patut, agak-agak dah kemas, baru kita boleh start cuba hidupkan motor ni. Tapi sebelum tu hidupkan motor ni, macam biasalah kita ikat magnet dia balik macam biasa, and then kita try on motor ni, kita try hidupkan. So motor pun dah boleh hidup. Tapi malangnya lampu enjin ni naik tak hilang. Jadi nak hilangkan lampu enjin yang naik ni pula ni senang je. Cocok je mesin FID. So ambil mesin FID, and then kau cocok soket dengan soket FID, kau connect, and then scan bahagian error, and then kau reset balik error yang keluar dekat motor ni. So kita tengok adakah hilang. Kita off dulu, and then kita on, and then kita try start motor balik. Tengok hilang tak error ni. So motor pun dah keluar error code, dah hilang tadi. So dah settle dah masalah motor ni. Untuk mengatakan korang masalah soket coil magnet dengan sensor CKP ni, ini masalah normal, common, kita banyak dapat pada dulu sampai sekarang. Terutama untuk motor tu Yamaha NMAX ataupun Yamaha NVX.
So dua ni masalah ni aku dah tak heran dah sebenarnya, terlampau banyak, hampir setiap hari masalah yang sama motor datang kat bengkel aku ni. So untuk masalah motor ni dah settle. Mungkin ada yang tanya berapa kos untuk tukar coil magnet ni. Kau tukar yang kos coil magnet original Vietnam ni boleh kata kos lebih kurang 600 juga sebenarnya. So memang agak mahal, tapi original tak boleh nak buat apa lah kan. Tapi kalau benda-benda elektronik memang kena original. So untuk korang mana ada masalah motor skuter, korang boleh datang kat dua cawangan kita yang fokus tu buat skuter, especially skuter, iaitu Dana Negara TTDI Kajang dengan Dana Negara Bukit Mewah Kajang. So untuk korang ada masalah motor skuter, boleh datang ke mana-mana cawangan Dana Negara ni, tak perlu apa-apa boleh PM kita. Untuk motor-motor kapcai yang lain pun boleh datang mana-mana cawangan Dana Negara yang lain yang dekat dengan rumah korang.